Polis Kelantan menyita beberapa kenderaan mewah termasuk Porsche 911 GT3, Porsche Panamera, BMW 528 dan sebuah limousin menerusi OPK Selat Seri yang dijalankan di beberapa lokasi sekitar negeri itu. Operasi oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan bersama beberapa agensi lain itu dilakukan dari malam Ahad hingga awal pagi Isnin bagi mengesan kesalahan berkaitan nombor pendaftaran, cukai jalan dan insurans. Menurut polis, pemeriksaan mendapati beberapa kenderaan melakukan kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 termasuk penggunaan nombor pendaftaran fancy serta tiada perlindungan insurans sah. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas. Bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.